selama 550 hari untuk menyampaikan kepada agama Tauhid. Namun begitu bersama dengan 12 orang murid-muridnya, adakah penyampaian Nabi Isa kepada 12 orang murid-muridnya ianya diterima? Tidak. Murid-murid dia, nombor satu anak murid dia tak tahu pun yang bahawa Nabi Isa ni telah pun dibangkitkan kemudian. Kerana apa? Dia panggil apa tak angka? Dia panggil Hawariyun. 12 orang ni dipanggil Hawariyun. Silakan yang boleh teruskan. Okey baik. Namun begitu pada ketika itu nama beliau bukan lagi Nabi Isa. Beliau menggunakan nama Thaddeus bersama dengan Maria Magdalena. Maria Magdalena ni adalah merupakan salah seorang daripada anak muridnya yang terbaik, number one. Kalau dibezakan dengan Simon Peter, James, Andrew, John, Thomas, Bartholomew, Matthew, Zela, Parsi, Jade dan Judas. Yang akhirnya yang mana? Bila balik pada Judas, saya sambung sikit. Saya suka bila Judas Askariat inilah sebenarnya Dajjal. Orang ramai. Tetapi ketika di zaman Nabi Isa, kenapa Nabi Isa bila dia turun, kerana apa dia boleh cari Nabi, dia boleh cari Dajjal, kerana dia kenal sangat dengan Dajjal. Dan Dajjal tadi kan anak murid yang ke-13. Yang ke-13 selain daripada Hawariyun, maka datang Judas Askariat ni the last kan. Jadi sebenarnya nak ceritakan kan dia sampai ke kenapa bila lepas saja solat subuh tadi Isa yang kenal, macam mana orang lain nak kenal kan? Tapi Isa ni kenal benar kerana dia yang disalib, itu pun dia Judas Askariat ni yang disalib. Ketika zaman Nabi Musa, nama dia pun Musa juga, Musa Asamiri, dan hari ini dipakai oleh USA dengan yang kata Uncle Sam tadi tepatnya. Okey, baik. Kan Sam itu balik pada Okey, Uncle, Judas Askariat tadi saya dulu jadi tak ajak lagi Uncle boleh lanjut. Okey, tak apa. Namun apa yang berlaku adalah dia punya anak murid semua cemburu. Apa yang berlaku adalah anak murid dia cemburu kepada Maria Magdalena. Kenapa dia terlalu rapat cemburu kepada Maria Magdalena? Sedangkan Maria ini adalah seorang wanita dan yang lainnya seorang lelaki. Namun apa yang berlaku adalah dengan orang kata mukjizat yang ada pada Nabi Isa tadi, Maria Magdalena ni dijadikan kepada watak, reinkarnasi kepada roh menjadi seorang roh lelaki. Dan beliau menyampaikan dan mereka ni rapat sehingga dikatakan, dan akhirnya atas rapatnya mereka berdua, rupa-rupanya Maria bersama dengan Nabi Isa telah pun berkahwin atau bernikah sebelum beliau disalib. Dan akhirnya setelah Thaddeus tadi kembali kepada dunia, dihidupkan kembali, maka akan lahirnya seorang anak yang bernama Nabi Mani. Itulah anak daripada Nabi Isa yang tak selama ini kita tahu. Dan kemudian apa yang kelebihan yang kita tahu bahawa ketika mereka menyampaikan, orang yang depan mata ni takkan percaya. Macam pada sekarang dia disampaikan dulu siapa dia ni. Namun begitu pada ketika itu seorang raja Syria yang bernama Abgarus ini adalah merupakan seorang yang berasal daripada Arab. Jadi angka cerita ni perihal, mungkin orang tak ramai tak tahu, ni perihal sanad ni. Angka bercerita tentang sanad. Benar. Ini perihal sanad. Ya, sanad. Okey. Jalur. Dengan apa yang berlaku sebenarnya pada cerita Raja Syria ni yang berasal Arab, di sinilah kaitannya yang berlakunya perjanjian daripada Bani Israel, yang mana Yahudi ini sentiasa menolak kerana raja beliau berasal daripada Raja Arab. Maka benda inilah bertukar kepada yang dinamakan perjanjian Isa, kepada perjanjian baru, daripada peristiwa yang mana raja ini telah menghantar surat kepada Thaddeus
dia menyatakan bahawa maknanya di beliau ni sakit, dan dia mendengar bahawa Tadius ni telah pun mengubati orang-orang sakit kusta. Dia dengar berita dan dia hantar surat, dan apabila dia membaca surat-surat itu, beliau menyatakan bahawa kerana kesudian raja ini mempercayai beliau, dan beliau kata beliau boleh datang, dan beliau datang dan akhirnya telah mengubati raja tersebut. Dan akhirnya dengan raja inilah barulah pertukaran antara orang-orang Yahudi Bani Israel yang tidak mempercayai kepada orang kata agama daripada Nabi Isa, dan terusnya orang Arab pun akhirnya mempercayai kepada kepercayaan kepada Nabi Isa tersebut. Inilah orang kata antara sejarah antara Tadius dan Maria ini, dan akhirnya turun kepada Nabi Mani turun kepada seorang bernama Arius, dan Arius dan akhirnya menyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian. Okey, Pak Yus, ada nak kata apa-apa Pak Yus? Cerita yang ada tu. Tak tahu apa. No comment. Komen, okey, saya nak uraikan satu perkara. Tahu tak kenapa Nabi Isa disalib? Masa? Siapa tahu kenapa dia disalib? Kerana orang Rom membenci kepada agama daripada Nabi Isa yang disampaikan. Ada dia orang sayang Nabi Isa. Tapi dari segi pelaksanaan tadi mereka tidak selaras. Kerana kalau Tak, dia kepercayaan dia lain, tapi dia sayang Nabi Isa sebab Nabi Isa macam saya tapi saya ikat kau macam tu. Okey, Nabi Isa disalib untuk dibunuh tau. Dia tahu kadang-kadang putih tu, dia mati. Ini biasa terangkan dia faham Okey. Dia tahu kalau dia taruh tempat yang ada urat, dia akan mati tu. Dia taruh kat telinga, lidah. Tangan kita yang tak ada urat, dia akan hidup. Dia akan disalib di tengah bandar. okey. Apa motif dia? Okey, apabila tangan Isa bila dia bercantum, maka yang daripada burung yang mati pun boleh hidup semula. Tangan orang Betul. Empat penjuru. Dia Empat penjuru, dia seru kan bangun yang banyak. bila dia pegang dia dua tangan dia, sebab itu disalib. Kerana apabila tangan dia bersentuhan, maka kalau dia sentuh orang buta pun boleh nampak, boleh lihat. Orang yang mati pun boleh hidup semula. Jadi Betul. Itu satu. Yang kedua, kaum yang ada dekat situ masa zaman dia banyak masalah tu. Dan zaman purba lah, macam zaman Perigi, zaman Lita So Nabi Isa ni dia pergi Dubai, dia pergi Qatar, faham tak?